Okey, rebate Honda bulan Mac 2026. Apa yang ada daripada Ahmad Auto sini, kita tengok sini Telegram Ahmad Auto, keretaahmad.com, website saya, ada TikTok sana, boleh follow saya. Okey, so untuk rebate kali ni kita bagi rebate Honda H2H dan juga commission, ada package body kit pun ada. Tuan kena tengok sampai habis, pastikan serious buyer sahaja untuk berurusan dengan kita. InsyaAllah kita bagi offer terbaik tu tuan-tuan. Okey, all city sedan 8,000, city hatchback 6,000, WRV CVRS petrol 8,000. CVE V Hybrid 5,000, HRV SEV 6,000, HRV RS Hybrid 7,000, CRV All 5,000 rebate. Yang terbaru kan. So, dia ada rebate yang biasa tu, lepas tu ada rebate lagi satu H2H. City Sedan, Hybrid, WRV, rebate semua 2,000 lagi. H2H, Honda tu Honda. Okey, HRV Civic, rebate 3,000 lagi untuk H2H lah. Okey, CRV rebate Honda Insurance Program 2,000 rebate. So tak faham, tengok 3-4 kali baru bagi faham, insyaAllah. Tak faham beritahu kita . Okey, so kita tengok video seterusnya untuk mereka yang nakkan best offer Honda tadi. Okey, kita tengok Honda City. Ada 4-5 spek sini . So SEV, RS dengan Hybrid. Yang V-Spec tengok tengah sekali, V-Spec 94,900, insurans 2896. Kita bagi rebate 8,000. Extra rebate 2,000 lah untuk tuan-tuan. 90% jalan 975. Full loan 1083. Berminat dengan Honda City ni, beritahu kita. Tulisan merah tu adalah extra rebate untuk tuan-tuan. Yang ni pula tengok Honda Civic 1.5. Ada 4 spek sini. Tengok V-Spec 144,900. Insurans 4299. Rebate Honda bagi 5,000. Kita tambah lagi 3,100 untuk tuan-tuan. 90% 1490, full loan 1655. Berminat untuk Honda City ni, Honda Civic ni, beritahu kita balik. Kan? Itu commission extra untuk tuan-tuan. WRV pun ada 4 spek. Dia 1.5. Dia ada SEV RS. Kalau V-Spec 99,900. Insurans 3035. Rebate Honda bagi 8,000. Kita bagi extra untuk tuan-tuan 2,200 commission. 90% 1026, full loan 1140. Peminat Honda WRV, beritahu kita, kita bagi offer untuk tuan-tuan WRV . Okey, yang ni pula Honda City hatchback. Ada SEV RS dan juga RS Hybrid. RS Petrol ada, RS Hybrid pun ada. Semua datang dengan 6,000 rebate. Kalau V-Spec tengah-tengah tu, tengok V-Spec contoh 95,900 harga, insurans 2925. Rebate Honda bagi 6,000, kita bagi extra untuk tuan-tuan 1,900. Full loan lebih kurang 1,995, kalau 90% 985. Itu anggaran kiraan. Berminat untuk Honda City hatchback, beritahu kita balik . HRV ada beberapa sini spek. Okey, 1.5 SEV dan juga Hybrid RS. Tengok V-Spec contoh 137,900, insurans 4082, rebate HQ bagi 6,000, saya tambah lagi 2,007. Okey, monthly lebih kurang, anggaran lah 1,427, full loan 1,587. You nak detail, waktu terdekat nak beli kereta, contact saya . Alright, tu untuk HRV. Tengok spek mana yang tuan nak. Okey, CRV pula dia ada 1.5 dengan 2.0 hybrid. Hybrid ada dua, hybrid 2.0 hybrid E dan 2.0 hybrid RS. Kalau V-Spec 181,900 tebal. Kalau V-Spec 4,895 insurans, rebate Honda plus Honda Insurance program. So 5,000 tambah dengan 2,000. 5,000 tambah 2,000, lepas tu Ahmad Auto bagi kita bagi extra 3,600. 90% lebih kurang 1,864. Siapa peminat CRV 1.5 ataupun 2.0 ni, beritahu kita balik. Commission tinggi kita bagi kat tuan-tuan dan juga rebate. Okey, dengan tuan-tuan kita bagi tinted discount voucher 500. Dashcam quarter or reverse camera 4.3 inci or car vacuum cleaner. Pilih salah satu lah. Kan, tinted tu adalah discount voucher . Apa ni, untuk kalau tuan-tuan nak pasang lah, dia bagi discount 500. So, steering lock ataupun payung, which is semua uncountable to cash, not for all in rebate. Cancel dengan salesman lain jika ada deal dengan salesman lain dululah. Kan? Ahmad Auto 2020, kita ada TikTok, FB page semua kat sini. Handphone 016-3333-676, keretaahmad.com. So, tu saja saya. InsyaAllah kita bagi best offer untuk tuan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.